Alright, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, hari ni kita nak buat sikit unboxing. Iaitu kasut kolaborasi Sneaker X sekumpulan orang gila. Okay, ni kita lihat bahtera dia punya lukisan oleh Ajim X Jukstar. Macam ni sebutan dia kan. So, kau boleh lihat kotak dia kat depan ni. Cantik gila. Sneaker was one of the local punya pengeluar kasut. Okay. Dan ni bukan kali pertama aku beli, ni kali kedua. Okay. First kasut aku beli ni Klongman, Sneaker X Klongman. Okay, ni first time aku beli dan ni adalah second time aku beli. So harga dia 250, tapi aku dapat sale itu dekat TikTok. Berapa persen lah? 15 ke 10% lah, aku tak ingat. So jom kita unboxing Sneaker X bahtera. Kau boleh dapatkan sekarang ni harga dia. Okay, sekumpulan orang gila dekat tepi ni. Okay, kat tepi ada sneaker saiz aku 10.5 UK. Okay, ni kat depan ni ada logo sekumpulan orang gila. Okay, jom kita buka apa ada kat dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Takut tering. Okay, alright. So dekat belakang ni dia ada selitipkan satu nota untuk kau, in case saiz kau tak sesuai ke apa ke, kau boleh tukar balik. Okay, kau boleh tukar balik dengan diorang dengan menghubungi nombor diorang. Okay, itu satu. Next ialah kau dapat satu kad Sneaker X SOG. Okay, ada bahtera, ada kapal dengan gambar ni. Okay, terima kasih atas pembelian dan sokongan anda. Okay, yada. Kemudian kita ada stiker. Cantik sia, stiker di mana depan. Okay, cantik tu stiker dia. Sumpah cantik kan, kau boleh tengok ni dia punya ni. Okay, semua stiker ni. And then dia ada wrapping khas SOG ni. Okay, kita tengok kasut dia. Oh my god, aku keluarkan kasut dia dulu. Kan terkena pula aku punya ni kan, dia tak record pula. Okay, dia bagi tali extra. Okay, sneaker. Cantik sial. Cantik Nat. Kau boleh nampak? Yep. Aku takut tekan off sound dia. Kau tengok tu Mat. Cantik gila weh. Jahitan dia apa, kualiti kasut yang kain. Okay, high cut. Kat sini ni ada logo macam sneaker punya pattern ni S. Kemudian dia ada bentuk jahitan. Kat tepi ni, kat depan kau boleh nampak apa, tulisan warna hitam. Tulisan tali warna hitam dengan Sneaker X SOG kat atas ni. Okay, cantik gila. Okay, kat tepi ni mahal. Tepi ni mahal Mat. Kau boleh nampak sneaker punya ni. Lepas tu dia ada bahtera punya logo, apa, lukisan tu macam ni. Macam mana aku nak tegak ni. Aku dah pening ni. Ini printed. Dan belakang ada tulisan SOG, jahit Mat dengan logo SOG. Cantik gila tu. Kat bawah dia macam ni, tapak dia. Tapak dia macam ni. Kat bawah ada sneaker. Aku personally aku dah pakai, and bapak sedap sial. Sebab aku jenis flat fit. Aku bukan kasut yang ada curve kat tengah-tengah. Aku flat fit dan memang nice gila. Aku tak sabar untuk pakai kasut SOG ni waktu konsert diorang hari Jumaat ni, 20 bulan Jun. So that's it. That was the unboxing of SOG X Sneaker ni. Memang cantik gila babi weh. Sumpah cantik gila. Nampak? Yup. Nampak? Style sia. So itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zafran yang datang. Thank you. Aku dah tengok sebelah sana sebab ada screen kamera aku.